Saudara-saudari nak tak dipelihara daripada gangguan syaitan? Terpelihara, dijaga daripada perkara-perkara yang kita tak suka? Tentu nak kan? Jadi untuk meninding diri, tak payahlah berguru belajar betapa kat gua mana, ambil amal-amal yang tak apa-apa, yang takut-takut nanti bawa kepada syirik. Kita ambil daripada Rasulullah SAW. Ini zikir ma'thur, zikir daripada Nabi dengan fadilatnya Masya Allah. Saya boleh sebut sebagai multi khasiat, multi fadilat. Riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa selepas solat subuh sambil masih lagi melipatkan kedua kakinya dan sebelum berbicara, maksudnya sebelum bercakap-cakap, dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi syaratnya, pertamanya tadi selepas solat subuh, yang kedua dia masih lagi dalam keadaan berlipat kaki, belum bangun, belum beralih tempat, dan yang ketiga dia belum bercakap-cakap. Lepas tu dia baca 10 kali. Nabi bagi satu jaminan, fadilatnya ada 6 kebaikan. Fadilat pertama, dicatatkan baginya 10 hasanat, kebaikan atau pahala. Yang kedua, dihapuskan daripadanya 10 keburukan ataupun dosa. Terpadam. Ya Allah, jaminan cantiknya. Pahala dapat, dosa dipadam. Ketiga, diangkat baginya 10 darjat. Tentang 10 pahala, 10 dosa, 10 darjat ni, hakikat nilai ni kita tak pasti, tak tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Yang keempat, dia terpelihara daripada apa yang dia tak suka. Yang kelima, dikawal daripada penguasaan syaitan. Syaitan yang menghasut kita buat dosa, syaitan yang mengganggu kita, mengganggu fikiran, mengganggu hati kita. Dan yang keenam, kata Nabi SAW, tidak layak baginya pada hari itu dosa menimpanya, kecuali dosa syirik. Masya Allah. Jom kita amalkan. Biasakan amalan berdasarkan sunnah. Betulkan amalan-amalan yang tidak menepati sunnah.